Mengarut je lah video kau ni APN bagailah, carilah konten lain woi. Kau edit letak gambar kambing pun jalan juga. Welcome to my channel YouTube. Okay, hari ni aku nak buat satu tutorial di mana tutorial ini cara-cara men-setting APN Celcom yang terbaru 2025. Aku pun dah lama dah tak buat untuk setting ni. Okay, tanpa buang masa, let's go. First kali korang pergi ke setting handphone korang, korang klik kat situ. Lepas tu dia keluar macam ni, korang ambil yang atas sekali, connection. Okey, lepas tu dia keluar macam ni, korang ambil klik dekat mobile network. Okey, lepas tu dia keluar macam ni, korang klik dekat access point name. Okey, lepas tu dia keluar macam ni. Okey, yang macam ni sekarang ni korang abaikan. Macam aku sekarang ni aku pakai Digi. Macam korang korang pakai Celcom, korang abaikan. Korang jangan tanya aku ni kenapa Digi. Korang jangan tanya. Korang just ikut je apa yang aku nak tunjuk ni. Okay. Okay, lepas tu dia keluar macam ni. Korang pergi yang kat belah atas sekali. Kat belah atas tu, belah kanan, dia ada titik 3 dengan add. Korang klik dekat add. Dekat add ni kita nak buka file baru. Dan dia keluar macam ni. Kita kena isi semua ni. Ok, first kali dekat name ni korang masukkan Celcom speed. Korang check dulu. Apabila korang dah check tak ada masalah, korang klik ok. Ok, seterusnya dekat APN. Ok, dekat APN ni korang masukkan Celcom. Korang check dulu. Apabila korang dah check, korang klik ok. Ok, seterusnya dekat proxy port, username, password server, korang abaikan. Kita terus pergi ke MMSC. Yang ni korang kena masukkan http://1 mms.celcom speed.net.my. Korang check dulu. Apabila korang dah check tak ada masalah, korang klik ok. Ok, seterusnya dekat MMS proxy. Dekat sini korang masukkan 10.1.1.242. Korang check dulu. Kalau tak ada masalah, korang klik ok. Ok, yang seterusnya dekat MMS port. Dekat sini korang masukkan 94 kali. Korang check dulu. Kalau tak ada masalah apa-apa, tak ada yang salah, korang klik ok. Ok, yang seterusnya dekat MCC. MCC ni macam kat handphone aku ni, dia dah ada nombor dah. Kalau contoh kat handphone korang tu ada nombor selain nombor yang dekat aku punya ni, korang just ikut je, korang jangan tukar. Kalau tak ada, korang masukkan 502. Korang check dulu. Apabila korang dah check, korang klik ok. Ok, yang seterusnya dekat MNC. Sama juga. Kalau contoh dekat handphone korang tu ada selain nombor tekan, dia ada nombor lain. Korang just ikut je, korang jangan tukar. Kalau tak ada, korang masukkan 19. Lepas tu kalau korang dah check, korang klik ok. Ok, yang seterusnya dekat authentication type. Dekat sini korang ambil yang nombor 2. Korang klik dekat PAP. Lepas tu dia automatic klik ok. Ok, yang seterusnya dekat APM type. Dekat APM type ni korang masukkan DFAULT, SUPL, MMS. Korang check dulu. Kalau korang dah check, korang klik ok. Ok, yang seterusnya dekat APN protocol. Dekat yang sini korang ambil yang bawah sekali,
IPv4 palang IPv6 dan dia klik automatic OK. Okey, yang seterusnya dekat APN roaming protocol. Dekat sini korang ambil yang atas sekali IPv4. Korang klik dan dia klik automatic OK. Okey, yang seterusnya dekat mobile wireless network operator type. Yang sini korang ambil none. Okey, lepas tu dia klik automatic OK. Dan yang terakhir ni patutnya tadi barrel dulu, tapi aku klik yang bawah sekali ni, tak apa. Korang ambil yang kat barrel ni, korang klik, dan korang ambil yang atas sekali specified. Ini korang klik dan korang klik OK. Lepas tu korang scroll balik ke atas. Korang check, kalau contoh ada salah korang betulkan. Kalau tak ada, korang pergi dekat belah atas belah kanan titik 3, korang klik kat situ dan dia ada 2, save dengan disket. Korang ambil yang atas sekali, save. Lepas tu dia terus pergi ke sini. Lepas tu korang klik dekat situ yang kat bulat tu. Ni. Dia boleh tekan. Lepas tu korang tekan, dia tak ada line. Korang kena tunggu dulu line korang tak ada. Lepas tu kalau line pun dah ada, okey, kita back, pergi kat home balik phone korang. Okey, dekat sini kita nak check yang tadi kan kita dah buat APN tadi kan. Kita nak check kelajuan. Sebabnya ramai yang bagi tahu kat aku, cakap tak jadilah, slow lah, apalah kan. Okey, sekarang ni kita check sama-sama. Kita pergi dekat Chrome handphone kita. Lepas tu dekat dah keluar macam ni, korang tulis speed test. Lepas tu dia keluar macam ni, korang ambil yang atas sekali speed test by OOKLA. Yang atas sekali korang klik kat situ. Lepas tu dia keluar macam ni, kita tunggu dulu. Okey, lepas tu dia dah keluar macam ni, korang klik dekat screen. Tap saja. Lepas tu dia keluar macam ni, dekat go ni korang tap je dekat go ni. Tap sekali. Lepas tu bawah ni korang abaikan. Jangan tanya ini kenapa Kuala Lumpur, kadang-kadang dia negara lain. Abaikan. Sebab sekarang ni kita nak check speed test kita ni. Dia tak ada kacau pun. Kalau contoh dia pakai luar negara ke, tak ada kacau pun. Just ikut saja. Okey, lepas tu result pun dah keluar. Untuk kali ni speed test APN Celcom 2025 dia bagi 43.03 Mbps. Okey lah kan, laju lah tu kan. Korang nak banyak mana lagi kan. Okey, sampai di sini saja tutorial aku kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Korang jangan lupa subscribe, share, like, komen. Bye bye.